Selamat petang semua, dan hari ini saya akan bagi sikit pengetahuan tentang teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Lepas tu Albert Bandura ini dia berlahir di Munda, Alberta di Kanada. Dan teori pembelajaran sosial diperkenalkan oleh Albert Bandura kan. Lepas tu konsep utama bagi teori ini adalah 4 sahaja. Yang pertama, pemerhatian. Lepas tu pelajar itu memerhati tingkah laku seseorang model. Lepas tu dia ingat. Yang kedua, mengingati. Dia ingat semua tingkah laku yang dibuat oleh model tersebut. Dia reproduksi. Yang ketiga, yang reproduksi tu, dia reproduksi maksudnya dia mengulang tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang model itu. Dia ulang semua tingkah laku macam copy paste macam tu. Dan keempat, peneguhan dan motivasi. Selepas dia mengulangkan tingkah laku tersebut, contohnya cikgu akan bagi ganjaran, macam bagi hadiah kepada pelajar tersebut. Dan dia macam memberikan motivasi ekstrinsik kepada pelajar itu. Dan kalau pelajar itu dia macam ada buat sikit kesalahan, mungkin cikgu itu boleh bagi dia hukuman, bagi dia mengingati semula tingkah laku yang dilakukan oleh model tersebut. Dan bagi teori pembelajaran sosial ini, dia menekankan kepada 5 jenis peniruan. Yang pertama, peniruan langsung, peniruan tidak langsung, peniruan selektif, peniruan kreatif, dan peniruan simbolik. Okey, bagi teori ini kan, dia ada contoh aplikasi dia. Sebagai contoh, seorang guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar tentang subjek matematik. Guru itu dia menulis jaran kira matematik itu di papan. Lepas tu murid dia copy and paste jaran kira yang dituliskan oleh cikgu itu. Dan yang ni adalah langkah reproduksi. Lepas tu cikgu itu boleh membagikan motivasi kepada murid, kepada pelajar, dan pelajar mengikut langkah-langkah tersebut secara langsung lah. Dan ini adalah teori pembelajaran sosial yang menekankan kepada peniruan tingkah laku model tersebut. Okey, terima kasih.